Di depan saya sekarang ialah GWM Tank 300. Ini SUV yang memang nampak macam Defender lah kan. Land Rover Defender macam tu. Dia punya nak bersaing dia tu lah. Kita tengok bila China nak lawan dengan Britain. Okey. Ini dia punya belakang dia. Kita tengok pada bahagian belakang dia. Inilah rupa dia. Okey. 4-wheel drive. Kita tengok dulu. Rim dia pakai 18 inci, 265 60 18 inci lah. Okey, dua-dua bersama dan ada side step. Pertama sekali kita nak masuk dulu. Jadi inilah dia. Sound system Infinity. Okey. Bro Tarma Silen, rasa sendiri. Infinity yang asal kilang punya macam mana, bro? Okey, kita masuk dulu. Ini dia ada macam lumbar support. Ini power seat semualah. Inilah rupanya kalau saya duduk memandu tank 300 ni. Memang besar. Okey, ini ada sunroof. Sunroof dia macam gini. Yang ni buka manual lah. Tapi kalau nak buka by auto pun boleh rasanya ni. Dia kena tekan macam tu lah. Tolak ke bawah. Ni buka, ini tutup. Dia satu-satu. Yang lain semua ini tutup lah. Okey. Dan kita tengok dulu dashboard punya design semua. Macam ni lah. Dia punya design steering pun kurus sikit dekat tepi sini, belah atas sini. Desainnya hampir sama sikit lah dengan GWM Tank 500. 500 tu dia punya butang tu lain sikit lah. Bulatan yang tengah ni pun sama untuk horn. Ini pun sekarang kita tengok ni skrin pun bersambung. Pada saya memang tak ada masalah kalau skrin bersambung, asalkan dia tak mengganggu dan boleh dilihat lah. UI UX dia semua boleh diakses dengan baik. Ni kalau nampak pun ada handle ni yang memang off-road lah. Okey, ni pada butang fizikal, butang aircon. Ni butang aircon punya adjustment lah, semua rear defrost apa semua, front defrost. Ini untuk differential, nak tukar 4-wheel drive punya mod. Ini pun dia punya mod untuk sekarang kalau nak pilih tu masuk mod ni kena masuk 4L dulu. Dan ini dia punya gear knob ni, dia ala-ala macam kapal terbang punya joystick tu kan. Nak tengok dia punya differential lock apa benda semua. Okey. Ini 360 camera. Kalau tengok kamera dia agak cantik jugalah. Okey. Ni train semua. Ni EPB dengan auto hold, itu biasalah. Ini boleh dua mod, sama ada anda nak letak satu mod cup holder ataupun anda nak armrest macam gini jugalah. Okey. Ni view belakang dia. Kita tengok pada view belakang pula. Okey, kita nak tengok ini bahagian belakang. Penumpang belakang. Okey, ini punya view dia lah. View daripada penumpang belakang di dashboard depan. Macam inilah. Jadi inilah dia punya rupa dia. Okey, kalau kita tengok daripada sini pun agak luas jugalah. Luas sikit lah. Nak lunjuk kaki pun tiada masalah, memang selesa dekat depan ni. Aircon ada dekat tengah ni. USB-A, 2 USB-A dan ada dia sedikit storage, nak simpan apa, kunci ke apa ke kan. Nak simpan file.
Ini belakang armrest. Jadi inilah dia. Itu ini dia punya ni luas. Dia rendah tiba-tiba kat sini. Jadi ini luas jugalah. Okay, dia punya lampu, dia punya belakang dia. Kita tengok boot belakang dia macam mana pula. A cup of coffee. We also serve coffee right here. All you have to do is to follow us on our social media, Facebook and Instagram, GWM Malaysia right now to enjoy yourself a cup of coffee. So once again right now it's already at 10:07. Dia punya boot dia agak besar jugalah. Day here at Malaysia All Sini Show pun ada 2025. We welcome all of you to 12 volt. GWM. Ada penyangkut sinilah. Ni untuk ni rasanya untuk tonneau cover. Yang kita tengok pada boot yang ni ada dia punya peralatan-alatan dia lah. Dan saya rasa yang ni adalah subwoofer dia. Subwoofer untuk ni lah. Untuk audio system dia. Dan sini pun dia punya storage lah, nak simpan apa-apa barang-barang yang kecil je lah. Sini pun ada storage sikit kalau boleh. Ada hydraulic. Okay. Untuk berat juga lah. Jadi itulah dia GWM Tank 300 yang memang betul-betul nak lenjan off-road. Inilah dia. Kalau anda nak kelainan sikit daripada Land Rover Defender, jadi inilah dia. Okey. Pada anda yang nak membeli, kita tengok harga dia. Harga dia adalah sekitar 250,000. Jadi pada anda yang nak membeli, bolehlah ke GWM dealer yang berdekatan. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa untuk bantu saya dengan like, comment, share dan subscribe. Pada anda yang nak membantu dengan menyumbang pada channel ini melalui Super Thanks, anda boleh berbuat demikian di bawah video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye.